Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan Okey. Apa yang saya sedang laksanakan. Okey. Dekat hadapan saya ni adalah pokok durian kampung, yang mana durian ni adalah daripada semaian biji durian duri hitam. Okey. Kenapa saya tanam biji terus dekat lapangan ni? Okey, yang pertama sekali, saya nak dapatkan akar tunjang yang stabil, akar bane yang stabil. Okey. Selain daripada tu, dekat lapangan ni juga saya akan buat cantuman di lapangan. Saya akan ambil lebih tinggi Saya akan ambil paras dada. Okey, paras dada macam ni baru saya buat cantuman. Sama ada saya nak sisir tepi ataupun saya nak buat cantuman baji. Dua kaedah tu boleh dilakukan lah. Sama ada kita nak buat cantuman mata tunas pun boleh juga. Okey. Kenapa saya buat cantuman ni lebih tinggi? Sebab apabila kita buat cantuman lebih tinggi, okey, pada bahagian pangkal pokok kita adalah lebih tahan jika dibandingkan kita buat cantuman pada sebahagian bawah macam ni. Okey, biasa yang dalam polybag tu kan dia rendah-rendah. Jadi bila kita tanam, okey, pokok kita mudah terdedah kepada serangan kanker batang. Yang mana kanker yang paling bawah sekali dan cepat merebak ke bahagian akar. Jadi pokok kita memang tak tahan lama lah. Berdasarkan kajian yang saya buat di kebun saya, mana-mana rata-rata pokok yang saya buat cantuman tinggi, pokok dia memang cantik. Okey. Tapak ataupun akar bane dia ketara timbul dan nampak lebih keras dan tahan lasak lah. Okey. Pokok pun memang cantik. Jadi mana-mana tuan-tuan yang nak tanam pokok durian, buatlah kaedah yang saya buat ni. Ianya lebih menjamin ketahanan pokok tuan-tuan Okey. Selain daripada tu, saya juga dah ada pokok durian yang saya tanam sedia adalah. Pokok blackthorn, nusangking, teka, udang merah, semua jenis durian-durian yang rare-rare, yang famous-famous tu saya dah tanam kat kebun. Okey, kenapa saya tanam lagi? Walaupun pokok durian musangking dah sedia ada di sini, jarak dia lebih kurang dalam 30. Yang ini jarak dia 25 kaki. Okey. Sebenarnya kalau ruang kita ada pencahayaan, tak ada masalah kita nak tanam pokok. Okey. Kita boleh dapat banyak jenis pokok, dan pokok kita boleh bentuk dia dahan mana yang kita nak, supaya dahan kita, pokok kita terdedah kepada cahaya yang cukup lah. Okey, tengok bahagian sini Ini adalah cahaya yang ada pada bahagian pokok musangking ni Okey. Kedua-dua pokok musangking yang dengan blackthorn ni telah mengeluarkan hasil 2-3 kali. Okey, tak ada masalah. Buah pun insya-Allah pada tahun ni agak lebat jugalah. Lebih kurang dalam 40 biji satu pokok. Okey. Cuma pokok musangking ni tak berapa lekat lah. Walaupun bunga dia banyak, tapi buah dia tak banyak. Bukan pokok ni saja, pokok-pokok yang jarak dia 30-40 kaki pun sama, pun tak lekat juga. Okey, ini adalah pokok IOI. Buah dia agak banyak juga, dalam 30 biji macam tu. Buah dia banyak juga, menunggu masa untuk gugur. Okey. Dan ini pun sama, tanah rapat juga, pun mengeluarkan hasil jugalah. Okey, ni pun ada. Okey. Sekian perkongsian ringkas saya. Kalau ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh je PM saya ataupun kontak saya di channel Rah Durian Farm. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.